Okey, selamat pagi Madik. Sahabat, pada pagi ini saya akan membuat satu lagi menu sarapan pagi. Cukup simple, sarapan mi kampung. Mi kampung cara kumpul, okey. Lagi kita medak aku. Bekani aku gagak mi kampung ala-ala bak kedai lah. Okey. Terus kita nonton aku sampai habis, okey. Madik, stay tune. Madik, okey. Okey, Madik, tok bahan-bahan kena aku agak mi kampung. Tok amat-amat simple, senang cara tok. Sikit bunyi kena express Okey, jadi tok lagi, tok kena aku agak sup ya lah. Kita mesti bisi sup. Okey, jadi bahan kena aku agak mi kampung. Pertama kita mesti bisi minyak daging tok lah, daging kecil tok. Aku beli tok ba bonyo press pork. Tok lepas tu simpan ke bab yes, ya beku lah. Jadi aku cair ke ya, aku ngangat ke dia lah. Okey, aku bisi minyak bawang. Secukup rasa bawang. Jadi aku agak mi kampung merah. Aku nak kena pewarna, aku kena chow siu sauce. Jadi daging tu tadi pun udah diperap aku dalam tu. Ngenaknya lah, perap aku kau chow siu-nya. Dato itu aku bisa mi kampung. Tujuh aku ngagak ya ketok. Lepas dia tu dah dibagi aku lah. Angkat di bubuh aja dia. Siap dah dibagi aku tu. Sekulung-sekulung berarti ya. Ketok. Okey. Dia aku nak kain tu, ngambil yang tak beluah lah. Lepas tu simpan aku buat peti ais pakai. Buat peti ais tu. Tu memang khas kena aku. Ketika kena aku nyimpan ya lah kain tu. Okey, kain kena aku apa-apalah. Kena ngelap putih kai tu. Saya kena aku khas, kena aku nama aku melimi kampung. Tu mana kena aku kain tu. Okey. Terus kita ngangat ke minyak daging dulu. Okey. Jom kita ke dapur. Okey, kita ngangat ke minyak lemak tu dulu. Bagi ya cair lah. Lepas tu dah beku dah. Aku kembali cair. Okey. Lagi kita mendak berkeni ya cair. Kejap dah. Okey. Tu ya udah cair lah. Okey, minyak yang putih tadi udah cair. Untuk minyak janik tu. Ya udah cair. Okey. Dia tu kita kat ngagak daging merah. Tu senang aja. Okey, angkat kajak kapi tu. Tu harus simpan terus. Okey, daging tu kita simpan terus. Jadi daging tu ada yang beri memang tahun tahu lah. Umumah ya. Jadi stok boleh simpan kita ba peti ais. Lepas tu ke gunang kita lama. Bila kita ke guna ya, kita ngambil ya lah. Okey, kita kelukau, kita boleh nyimpan. Beri air mimit aja, namanya tahu lah. Mai ke yang pu asainya nunaraya ke. Okey, biar. Okey. Daging kita pun dah mansau. Okey, kita angkat ya. Asiangkan yang putih merah tu. Okey, dah mansau dah. Okey. Kali itu dulu biar ya sejuk. Walaupun dah mansau. Tekan itu. Tu dah mansau. Tu ketika pemirah kita itu. Tu ya. Tu nyuruh hanya di mirah. Aku nak color mirah, aku nak tu tadi. Just tu. Okey. Datuk kita semua tetok dah siap. Jadi kita ngagak ke berurusan untuk ming. Tu ya duit itu dah siap. Daging kau ngapo warna merah. Tu cara dah siap tu. Okey. Datuk kita ke sambilnya obrol sekali ngagak mi, kau ngagak sup untuk kampung. Okey. Jom kita berasi. Okey, tu sup untuk kampung. Senang aja, terjun aja.
Anang urang-urang ya, terjun kajak ke. Tok ya tadi. Okay, terjun kajak kita ke. Okay, biar ya. Biar dulu. Dia tu kita ikat agak persiapan untuk mie kampung. Okay, pertama sekali masukkan minyak daging tadi. Okay. Minyak daging terlepas simpan ke bab petai, guys. Ia jadi nyak lah. Ketika beku. Okay. Masukkan minyak bawang. Minyak bawang pun dah lupa. Bawang. Minyak bawang agak kemput. Okay. Masukkan tok 2 bawang. Cukup simple. Sambil lain banyak bahan kena aku. Masukkan secukup rasa. Siapa kan nemu kena ketika kena garam biciang pun uliah gak aku kena cukup rasa tu lah 8 bilen rasa ya. Okey. Tanya tok tadi gerak kita tadi pewarna merah tu. Okey pewarna tu susu tadi okey campur aja di tu. Okey. Jadi tu kita terus ke dapur agak mie. Okay, mie tu simpan di tu. Petua mie tu mudah aja. Bila ya terapung lagi, berbenaya mansau lah. Ya mesti terapung ke atas ya. Bukan tu berdau lah. Ya dia tenggelam. Okay, kita dah mudah ya terapung dah. Terapung dah, kacau. Ya dah terapung tu. Okay. Lama dah goncang mie tu. Okay. Banyak celup baru kayak ayam tu. Kacau kena. Okay. Nalai kelub manyuh ayam tu. Celup baru. Tunggu ayangan dulu. Jangan kita dulu. Bisa kemis kena banyak kanyi atau kurang mimet ke yang pun kanyi tu. Datuk kita tadi dah celai amat. Okay, kita terus. Adanya kacau berkeni kejadian ya. Mendak lo. Untuk kejadian ya. Jadi kita akan agak yang mana ke campur kau. Kalau pewarna urian mimet yang mana lagi ya. Nak tu kita takut mudah mirah berkadar ya. Tak perlu kira. Sama agak tekan agak ya mi kampung putih ke kecap ke. Mesti bisa kecap, mesti nyak mah. Teh putih biasa aja. Okey, nyak udah siap. Kita nentu lama ngerebus ya, baik ya lucak mi. Okey, kita ya dah ya kemirah tadi, babi mirah tadi. Siti semipih-mipih ya. Tapi kita enggak tahu anang kalau lama tahu ngerebus ya, baik saya kering. Saya berkata ya ke bisa jos ya lah ni korang. Berkata deh. Aku bisa jos ya. So, yang telas sekali ya, siap dah tak. Okey, aku tak. Okey. Tanya. Kacau.
Itulah kejadian ya. Okey. Sekejap. Cukup simple. Kita boleh simpan peti ais. Siap. Itu sekali guys. Sup campur. Siap, komplit. Sup campur kampung. Komplit terus. Kejadian dia, ia dah siap kata. Campur lada, sup campur tadi. Komplit. Sup bisik, kampung apa bisik. Banyak ya. Sup campur. Okey. Jemput makan balik. Kami kempuan tadi udah tembok. Kata mendak ya. Tak lampiang ke pedak. Tu ya, udah siap. Sepelok. Agak cuman. Tahu kita ngoji di rumah dia. Cesu nak bisa ikat manis mimit lah. Kita ngai mendak manis campur kau garam mimit lah, biji yang lepas semua. Ya, saya kulam. Lepas tu bisa ikat manis mimit. Ada minyak suka lah. Dia nak kena pewarna merah ketuk ataupun nak susunya, dia biasa aja. Bakal kempuan putih ke kempuan kecap, bakal orang tua minat lah. Okey. Malam. Yang bajet mimit kita jemput di rumah. Untuk cara aku lah, bisa sekedar yang selalu yang agak merah tau, tidak kena pewarna lah. Tapi aku kena ketinggalan nama cesunya aja. Tahu kan kenapa warna pulang ke kita ini masing-masing. Jadi aku sikit enaknya. Oke teman-teman, setakat aja konten mi kemua. Siapa mi kemua? Bertemu baru kita buat naik konten. Jangan lupa kita like, comment, share, and subscribe apa yang nak channel. Ya, baru bertemu ke channel aku tahu nak lucu. Okay, mari ngajak hari aku. Okay, bye. Jumpa lagi.